kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan bukan sahaja dari segi akademik maupun co-curriculum dengan bakat kepimpinan yang tinggi serta beradab terpuji. Murid ini merupakan ikon serta berjaya menampilkan nama baik sekolah di peringkat tertinggi. Sebelum saya umumkan penerima Anugerah Cindor Bestari 2023, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Jun 2011, merupakan anak bongsu daripada 3 adik-beradik, bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik dan gemar meluangkan masa dengan membaca dan melukis. Seorang pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan juga co-curriculum. Beliau turut memiliki bakat kepimpinan terserlah dan sentiasa menunjukkan sikap bertanggungjawab yang tinggi. Beliau merupakan seorang pengawas sekolah, naib pengerusi pergerakan Puteri Islam Sekolah dan juga naib pengerusi Persatuan Bahasa Inggeris. Dalam bidang kurikulum, pencapaian beliau sangat memberangsangkan di mana beliau telah mendapat anugerah emas, memperolehi pencapaian terbaik untuk 4 subjek utama Bahasa Melayu, Sains, Sejarah dan Agama Islam. Dalam bidang co-curriculum, beliau merupakan seorang murid yang aktif dalam permainan bola tampar. Beliau juga berkebolehan menguasai bahasa Mandarin dan telah mewakili sekolah dalam pertandingan deklamasi sajak bahasa Cina. Turut berbakat dalam bidang senihan, beliau telah mendapat naib johan dalam pertandingan had Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Kota Tinggi. Selain itu, insan ini juga telah mendapat Mega Sari, iaitu naib pengerusi pergerakan Puteri Islam Malaysia yang telah membuktikan kecemerlangan dalam bidang co-curriculum. Beliau telah dianugerahkan kenaikan pangkat Puteri Bongsu Kebangsaan dan telah mendapat pengiktirafan sebagai Puteri Bongsu Cemerlang Negeri Johor tahun 2023. Dan beliau telah diumumkan sebagai penerima Anugerah Seri Kandi Siti Khadijah atas penglibatan cemerlang dalam aktiviti Panitia Agama Islam di sekolah. Untuk itu, tahniah diucapkan kepada Nur Aisyah Nasuha binti Nurizam. Kejayaan beliau akan menjadi pembakar semangat kepada anak-anak sekolah kebangsaan Taman Kota Jaya untuk terus berusaha dan berjaya. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh kepada penerima Anugerah Cindor Bestari 2023 Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya adalah anugerah tokoh co-curriculum